Hari tu ada pasien datang daripada Taman Melawati KL, minta second opinion. Mamat ni dah jumpa 2 pakar jantung di 2 hospital besar berlainan. Dia masuk je bilik aku, dia duduk je dengan bini dia. Dia kata, doktor, saya nak doktor ajar saya macam mana nak jaga makanan, macam mana nak buat intermittent fasting dengan betul, macam mana nak buka puasa dengan betul, sebab saya nak reverse semua penyakit saya, termasuk penyakit jantung. Cakap kat mamak ni, cuba kau cerita sikit latar belakang kau, apa kau punya past medical history, masalah kesihatan apa yang kau ada sebelum ni, dan tunjuk apa-apa report yang pernah buat dengan doktor-doktor lain. Dia kata tak ada. Doktor, saya dah banyak buat blood test. Saya dah buat scan jantung, ECG, semua dah jumpa pakar jantung. Diorang banyak bagi ubat untuk lemah jantung. Dia kata dia tak nak makan semua ubat tu. Dia kata dia nak jaga makan minum. Ikut video saya dekat TikTok untuk reverse penyakit sakit jantung ni. Bila aku dengar je perkataan lemah jantung, aku jadi gabrak. Mamat ni umur 35 tahun je, macam pernah orang bagi tahu dia ada lemah jantung. Benda ni benda serius. Aku cakap aku tahu memang kena jaga pemakanan, sebab kalau tengok badan dia macam memang ada metabolic syndrome. Mata bengkak, muka bengkak, leher gemuk sikit kan, perut buncit sikit. Aku rasa memang dia ada metabolic syndrome. Memang kalau jaga makan minum boleh kurangkan metabolic syndrome. Tetapi bab yang lemah jantung yang dia bagi tahu tu aku bagi gabra sikit. Aku cakap engkau kena buat blood test dengan aku, dan aku tak boleh terima report dalam kertas ekokardiogram, scan jantung yang doktor lain buat, sebab aku tak nampak dia punya images. Ekokardiogram ni ultrasound otot jantung, fungsi dan keberkesanan fungsi jantung, saiz jantung. Dalam report dia orang tulis apa dia orang nampak je, tapi saya tak nampak apa dia orang nampak. Saya kena tengok sendiri scan jantung tu, real life movie. Jadi memang saya biasanya tak kisah kalau buat ekokardiogram tu dekat doktor mana pun, saya memang kena buat sekali lagi sebab saya nak tengok sendiri images dengan video tu. Dia kata susahlah doktor, saya tak naklah buat sebab saya dah buat semua dah. Akhirnya dia setuju juga buat. Pergilah buat blood test, pergi buat ECG dan pergi buat scan jantung. Memang dalam blood test dia ada metabolic syndrome. Uric acid tinggi, HbA1c borderline, triglyceride dia tinggi, HDL dia rendah, BP dia tinggi sikit daripada baseline, tidur dia berdengkur. Memang dia ada metabolic syndrome. Memang ada insulin resistant, dan saya kata saya memang setuju 100% jaga intermittent fasting, avoid gula dengan simple carb, memang boleh reverse kadar awal metabolic syndrome. Tetapi apabila aku tengok ECG dia, apabila aku tengok scan jantung dia, dia ada penyakit jantung lain. Dia ada penyakit otot jantung tu rosak. Jantung dia dah bengkak dan fungsi keseluruhan jantung dia lemah sedikit, dekat 35 atau 40% sahaja. Teruk jugalah, bukan sikit. Fungsi jantung normal 55%. Tetapi corak ECG dia, corak kelemahan jantung dia memang indicate antara 2 sebab utama. Yang pertama adalah dia mungkin pernah kena jangkitan kuman virus yang serius yang merosakkan sistem pendawaian di dalam otot jantung, dan dah rosakkan otot jantung, sebab tu otot jantung terlemah. Possibility kedua, kebarangkalian kedua, dia memang ada genetic problem sebab dia muda lagi. Ada orang memang born with genetic problem, kita panggil dia dilated cardiomyopathy. Kita tak tahu apa sebab, besar kemungkinan penyakit genetik. Adik-beradik pun ada lemah jantung, masalah yang sama. Jadi mamat ni ada 2 masalah yang berbeza. Dan 2 masalah ni berlaku kepada dia dalam masa yang sama, tetapi kebarangkalian dia memang tak ada kaitan. 2 masalah ni adalah independent to each other. Masalah pertama, metabolic syndrome, memang boleh reverse dengan penjagaan pemakanan, senaman dan buat intermittent fasting. Tetapi dia ada dilated cardiomyopathy, dia ada penyakit lemah jantung, ada left bundle branch block. Jantung dia dah bengkak, dah besar, memang kena makan ubat lemah jantung, dan memang kena makan ubat ni semua hidup. Susah dia nak terima yang patutnya dia kena makan ubat semua hidup. Jantung dia dah lemah 35-40%. Umur baru 35 tahun kan. Takkanlah tak nak makan ubat. Jadi ramai yang tengok video kat internet, ramai yang tengok social media dekat internet tentang reverse penyakit-penyakit kencing manis, metabolic syndrome, tentang reverse penyakit-penyakit jantung semua lain. Saya tak boleh nafikan kalau ada metabolic syndrome, ada insulin resistance, ada penyakit-penyakit lifestyle metabolic, memang boleh reverse ataupun boleh buat partial remission, boleh kurangkan ubat dengan penjagaan pemakanan. Ramai pesakit saya yang buat sama, saya dah banyak share video kat
sosial media saya. Tapi tak semua penyakit boleh reverse dengan intermittent fasting. Tak semua penyakit boleh reverse dengan kau jahit mulut. Sebab bukan semua penyakit ada kena mengena pemakanan. Ada berjuta-juta penyakit dalam dunia ni. Memang sebahagian besar penyakit kronik ada kena mengena dengan pemakanan, dengan lifestyle. Tapi banyak juga penyakit yang tak ada kena mengena langsung dengan lifestyle. Jadi perubahan lifestyle mungkin tak cukup. Kena makan ubat. Ada penyakit yang memang kena buat pembedahan. Jadi dengar cakap doktor dulu. Faham dengan jelas, dengan mendalam. Kalau kau nak tahu secara mendalam tentang penyakit-penyakit jantung, nak dapat mesej daripada sosial media warna hijau tu, korang boleh join grup tu. Dia percuma je. Tengok dekat bio, boleh join sosial media aku tu. Grup tu percuma je, dapat banyak informasi tentang sakit jantung dan penyakit metabolik. Sekian, terima kasih.